Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Isnin hari ni tak? Hari Isnin tak? Hari ni Isnin 24 hari bulan Ogos 2026 Masehi bersama dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.46 teh. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ni. Kemarin aku ada buat video daily report. Pak mana video Pak Mal tak ingat dah. Buat sini kat dah. Buat sini kat. Keluar minus kejap dah. Keluar minus kejap, lepas tu balik semula. Untuk semaya zuhur, untuk semaya asar. Balik sekejap untuk semaya. Dah, tak klik dah. Klik sekejap. Klik je lah, baru klik. Ingat klik. Klik sekejap. Kalau klik sekejap untuk makan nasi. Lepas tu mari pula bawa daily report dia makan nasi. Lepas tu klik. Lepas tu pergi kedai Fikri. Balik sebelum maghrib. Semai maghrib di rumah. Lepas tu makan nasi. Lepas isyak baru keluar. Dalam baru isyak baru keluar. Dalam pukul 9.30 baru keluar. Lepas tu balik pada pukul 10 minit. Tidur pada pukul 1.30 pagi. Bangun pada pukul 6.50 minit. Bangun pada pukul 6.40 minit pagi. Bangun terus mandi sembahyang subuh. Makan sarapan. Kejut sejuk lah hujan malam. Kejut bangun awal sikit aja ni. 9.40. Bangun mandi sembahyang subuh. Makan sarapan. Lepas tu terus pergi ke kedai tu. Pergi pada pukul 8 minit. Lepas tu pergi pak kerja 8.30 pagi. Lepas tu kerja hari ni sambut mendah mari lah. Tu lah kerja hari ni. Siap. Alhamdulillah siap. Pukul 3.32 saya terus balik. Singgah sini sekejap untuk semaya zuhur dan semaya asar sini. Itu balik juga tak ada nasi kat rumah. Tak ada lauk kat nasi. Dia tak makan nasi lagi ni. Lepas tu pukul 9.30 ni balik main internet. 9.30 baru mandi pula. Lepas tu baru nak mari sini. Siap-siap mari sini. Lagi sejuk lah lepas ni. Malam ni kan maulid Nabi 12 Rabiul Awal nanti. Mari sini. 4 minit nanti. Terus buat video daily report ni. Okay? Saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.